sedikit update untuk hari ini. Okey, kita dah siap buat estima. Ni cooling coil depan bocor, kita tukar cooling coil depan. Cooling coil belakang reput, kita tukar sekali cooling coil belakang. Siap flushing. X70 ni baru datang. Dia kata udara luar masuk. So kita kena buka sebahagian dashboard untuk akses dia punya servo motor. Saga VVT datang untuk flushing dan tukar dryer. Honda City GM6 ni datang disebabkan masalah kurang sejuk. Jadi bila kita tengok gas kurang. Lepas tu bila kita tengok kondenser dia, ini kondenser dia sangat teruk lah. Sebab bila kita tengok daripada atas boleh nampak bahawa kondenser dia dah melengkung. So dia pernah accident dan ditegakkan kembali. Jadi kita kena tukar juga. Honda Civic FB, kita kena buka dashboard dia. Rare kan? Sebab apa? Sebab dia punya heater dia bocor. Kat situ kita kena buka dashboard dia. Dashboard dia kita tolak, and then kita keluarkan kotak cooling coil. Dan cooling coil dia tak bocor, cuma dia berminyak kat sini sahaja, dekat sini. So kita kena tukar dia punya o-ring sahaja. Kita lari kereta ni. Tapi sebab dia punya heater dia bocor. So heater dia bocor kat sini. So heater dia kita kena tukar baru. Dan itu mengambil masa 3 hari untuk order. Sebab kita order daripada negeri lain. Beza datang dengan masalah kurang sejuk disebabkan bocor. So first kita nampak bocor dia dekat expansion valve. Akan tetapi bukan tu saja bocor dia. Bocor dia dekat cooling coil dalam pun bocor juga. Jadi lepas ni kita akan tukar cooling coil dia juga. Untuk X70 ni yang kita perlu buka dia punya servo motor tu. Servo motor berada kat situ. Okay, lepas kita tukar dia punya servo motor, masalah pun dah selesai. Anda boleh nampak dia punya flap tu dah boleh gerak. So buka tutup. Okay, dia punya motor tu boleh nampak menggerakkan flap tersebut. Itu dia punya yang baru lah. Okey, masalah X70 pun dah selesai. Okay, kondenser kita dah masuk balik. Pipe dah siap pasang. Kita nak vacuum pula. Okay, untuk Honda City tu, dia punya cooling coil tu pernah ditukar. Okey, banyaklah skru hilang. Lepas tu orang sebelum ni letak warna merah tu. Dia punya ni, tak tahulah kenapa dia letak warna merah. Lepas tu dia punya warna oranye ni pun patah kat situ. Okey, patah. So nak kena tukar putih ni sepenuhnya. Ataupun tengoklah mana nak tukar ke tak. Yang masalah besar sekarang ni dia punya expansion valve tu diikat macam dah tak ada hari esok. So sekarang ni dia dah jam. So kita terpaksa potong cooling coil dia. So cooling coil dia dekat situ kita akan potong. Kita akan potong kat sini. Dua pipe atas bawah. So, nanti expansion valve dan cooling coil akan terpisah lah. The owner pun setuju sebabnya cooling coil memang dah confirm bocor. Boleh nampak kilat-kilat tu kan. Itu semua minyak cooling coil. Minyak kompresor. Memang cooling coil dah confirm bocor. So untuk orang yang baru nak belajar buka cooling coil, ini cara paling mudah lah. Cabut sekali dengan dia punya cover tu. So ruang sangat luas. Alright. Okay, special valve tak bocor. Tak bocor ya. Okay, kita dah keluarkan cooling coil dia yang asal. So kita dah potong. So dia dah terpisah daripada special valve. Walau kita boleh bawa keluar daripada kotak cooling coil tadi. So yang ni memang confirm bocor lah. Penuh dengan minyak. Banyak besi. Okey, Saga VVT kita dah flushing. Datang lagi SPG. Beza putih juga. Bukan beza yang tadi. Beza ni bocor cooling coil. So nanti kita nak cari leakage hunting dahulu. Menggunakan ada sistem dekat dalam ni. Okey, beza putih yang kedua kita dah cabut dashboard dan kita nak tukar cooling coil kat dalam ni. And then datang sebuah Mazda KF tahun 2016 hingga 2024. Masalah dia adalah okey, boleh nampak dia punya kompresor dah jam terus. Memang dah tak gerak langsung. Kompresor jam. Jadi kenapa kompresor dia jam? Itu tak penting. Yang penting sekarang ni bila kompresor jam kita kena tukar kondenser. So bila kita nak buka kondenser, tengok-tengok kondenser dia bocor. Itu tanda bocor dah tu. Pun bocor kat sini pun ada bocor juga sikit. Tapi kat sana paling besar lah. Okay, nak buka kompresor tak payah susah-susah buka semua tu. Tapi sebab kita nak tukar kondenser, so kita kena cabut bumper. Sebab nak buka seluruh semua ni. And then dalam-alang tu kan, dalam-alang kita tukar sekali dia punya engine mounting 4 biji. Semua tukar baru. Kita juga akan tukar dia punya kipas kiri kanan. Sebab owner minta, bukan sebab ada masalah. Kalau ikutkan, kalau kompresor jam kan, saya cadangkan tukar tu set. Tapi untuk kereta ni tak payahlah. Sebab luar pun minyak pun tak kotor. Dekat exhaust valve pun tak ada nampak besi. Jadi kita
tukar special valve je. So cooling coil tu kita anggap dia bersih je lah, tak ada masalah pun. Okay, untuk beza kita dah siap servis dia punya kotak cooling coil. Cooling coil baru kita dah masukkan, kita pakai original Denso, kod dia yang kat situ. Lepas tu ni cooling coil dia, nampak tu, ni normal lah. Kalau beza memang kalau cooling coil mesti macam ni kalau tak pernah tukar. Ok, kita dah bawa keluar radiator dengan kondenser. Sekarang kita akan bawa keluar kompresor. Ini kondenser dia sekali dengan radiator, dia melekat. Ok, engine mounting dah cabut satu. Dan akan tukar lagi dua. Ok, Azia kita dah siap pasang. And then dah pasang cooling coil semua. Tekanan dah cantik, duduk kat 40 dan 200. Alhamdulillah. Dia dah siap, tinggal ambil data sahaja.